Top speed dia 152 km sejam pedometer dan juga 140 km sejam GPS. Assalamualaikum guys, anda bersama dengan saya Nick Rahizal. So, dalam video kali ni saya akan review kat hampa sebuah super moped yang pernah trending sebelum ni, yang pernah menjadi king sebelum ni. Tapi kali ni telah diberikan sentuhan baru yang lebih moden, iaitu SYM VFE 185i. Alright, so tanpa buang masa, let's go. Enjin dia bersesaran 183cc, 4-stroke, 1 silinder, 4 valve, single overhead cam. Lepas tu motor ni dia menggunakan fuel injection dan juga liquid cool. Motor ni dia ada 6 gear. Enjin dia pula mampu untuk menghasilkan 19.7 horsepower pada 9000 rpm dan juga 17.5 Nm of torque pada 7500 rpm. Motor ni menggunakan sistem keyless dan juga panel meter digital LED. Ni lampu depan dia. Ni pula lampu belakang dia. Kesemuanya fully LED. Untuk suspension depan dia masih menggunakan telescopic fork, brake caliper dia pakai 2 piston dan juga ada single disc. Disc brake dia ni dilengkapi dengan dual channel ABS. Tayar depan dia saiz 90-80, manakala tayar belakang dia pula saiz 120-70. Untuk brake belakang pula dia pakai single disc, ada ABS juga dan juga brake caliper 1 piston. Untuk suspension belakang dia menggunakan monoshock. Motor ni juga dilengkapi dengan USB charging port Type A. Fuel tank dia pula berkapasiti 7 liter. Memang besar, memang hampa boleh ride jauh dengan motor ni. Okey, jom kita dengar bunyi sikit. Top speed dia 152 km sejam pedometer dan juga 140 km sejam GPS. Nice. Motor ni didatangkan dengan 3 pilihan warna, iaitu warna biru, hijau dan juga warna putih. Harga motor ni bermula dari RM9,988, tak termasuk road tax, tak termasuk insurans. Untuk video-video yang lebih detail, contohnya macam video test ride dan juga video top speed, hampa boleh subscribe YouTube channel saya, Nick Rahizal NR Official. Jumpa anda di sana.